Teknik psikoterapi yang sering digunakan untuk menyembuhkan penyakit anxiety dan juga depresi. Kalau korang nak tahu, korang belum follow, klik link follow untuk dapatkan banyak informasi yang menarik. Yang pertama, yang digunakan adalah CBT ataupun Cognitive Behavioral Theory. CBT ni bantu korang kenal corak fikiran yang negatif dan yang menyebabkan korang rasa kemurungan, keresahan. Contohnya, aku rasa tak cukup bagus. Lepas tu kita akan gantikan dengan aku sebenarnya sedang belajar untuk jadi lebih baik. So CBT ni banyak mengajar korang untuk urus fikiran dan ubah emosi dan bertindak dengan lebih sihat. Number 2 is EFT ataupun Emotional Freedom Therapy. Ia adalah gabungan ketukan jari tekanan titik akupuncture plus dengan skrip emosi. Teknik ini bantu untuk tenangkan jiwa, tenangkan sistem saraf kita dan lepaskan emosi yang terperangkap di dalam dada. Sesuai untuk orang yang trauma, anxiety dan rasa marah yang lama yang terpendam. Nombor 3 adalah Inner Child's Works, iaitu rasa sang kecil yang dalam hati ini. Ramai orang luka bermula zaman kecil. Waktu kita tak didengari dibandingkan atau diabaikan sesuai pada mereka yang mengalami childhood abuse. Teknik ini bantu korang menemui semula bahagian diri yang luka dan beri semula kasih sayang yang tak pernah korang dapat dulu dan digantikan dengan diri sendiri. Psikoterapi ni sebenarnya bukan untuk orang gila je. Orang yang ada awalnya dapat detect depresi dan anxiety, patutnya korang mulakan. Yang orang yang berani menghadapi luka dan mahu sembuh. Saya ramai untuk saya buat kursus teknik CBT dan EFT dalam penyembuhan anxiety dan terapi. Klik link bio.